it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart, always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time, I know. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. They'll see in time, I know. Show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart, always, always. Just look over your shoulder. 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 I'll be there always. Nama saya Adam Malik bin Karazaimi. Saya Kasyaf Ambris. Nama saya Ali Imran bin Muhammad Sahami. Kisah Humaira. Nama saya Hanam. Nama saya Lizina Aira binti Abdul Hafiz. Nama saya Muhammad Faham Fidaus bin Abdullah. Nama saya Nur Syakira Amani. Saya Putri Anisa Fira. Hari Guru. Hari Guru. Hari Guru. Hari Guru. Minggu ini ialah Hari Guru. Hari Guru. Saya suka cikgu kerana cikgu suka menceriakan kelas dan sayang kepada semua murid di kelas saya. Semua cikgu saya suka. Dia suka tolong saya, ajar saya soalan. Dia tak marah-marah.
Cantik, comel, handsome. Cikgu saya suka tolong murid-murid. Pada waktu tu saya nak main lompat tinggi, tapi saya tak terlalu pandai dalam sukan tu. Cikgu saya datang dan ajar saya macam mana cara nak lompat. Dekat situlah saya dapat lompat dan lepas dekat tiang tu. Masa saya macam tak cukup duit dah, saya nak beli barang. Lepas tu cikgu saya pun kasih saya duit RM2. Ada sebab masa tu saya tengah buat kerja sekolah, sebab saya tak tahu semua jawapan tu. Lepas tu saya pergi depan, saya tanya cikgu saya, cikgu ni macam mana? Lepas tu cikgu saya bagi saya jawapan. Cikgu boleh ajar kita ilmu supaya dapat lebih pengajaran, so lebih pandai, dan cikgu adalah super ilmu. Nilai ataupun pengajaran yang saya belajar daripada cikgu saya ialah saya menjadi orang yang lebih berani muncul di hadapan orang ramai, kerana cikgu saya mengajarkan untuk jadi orang yang berani dan tidak mudah takut or gentar bila kita pergi berlawan dekat MSSD atau dekat peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Cikgu mengajar saya untuk jadi orang yang lebih kuat dan berani. Cikgu memberi saya semangat untuk saya lebih belajar dengan seronok lah. Bagi sokongan, lepas tu dia saya tak ada mood tapi dia bagi sokongan untuk saya benda tu saya boleh buat. Masa tu cikgu suruh lompat jauh, lepas saya tak boleh, cikgu suruh cuba biar boleh. Selamat Hari Guru cikgu. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang mengajar di SK Taman Molek. Selamat Hari Guru. Saya doakan cikgu bagus dan baik. Lepas tu saya doakan semoga cikgu belajar elok-elok, bagus dan happy. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat cikgu-cikgu di seluruh dunia dan juga cikgu-cikgu di SK Taman Molek. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah memberi ilmu pengetahuan yang tidak terhingga, juga tunjuk ajar tanpa penat lelah yang diberikan oleh anak-anak Molek. Bagi saya, guru-guru di SK Taman Molek memang terbaik dan boleh dijadikan contoh untuk anak-anak Molek. Selamat Hari Guru. Akhir kata, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Hari Guru SK Taman Molek tahun 2025. Sesuai dengan tema Hari Guru 2025 iaitu Guru Pemaju Reformasi Pendidikan, saya selaku Guru Besar SK Taman Molek ingin menyampaikan sedikit ucapan dan harapan di mana saya mendoakan semua guru-guru di SK Taman Molek akan menjadi ejen transformasi, ejen perubahan kepada murid-murid SK Taman Molek. Semoga dilindungi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, insya-Allah. Selamat Hari Guru buat semua.